Okay, semalam ada seorang ni bakal customer, dia tanya, dia concern pasal X50 dengan HRV. So aku rasa terpanggil lah nak buat video ni, dan aku tak nak jawab yang bias punya. Bias ni korang dah banyak boleh tengok video-video SA lain ke, kat TikTok lain ke, dia orang semua bias Honda. Okay, aku tak nak bias. Aku akan jawab se-neutral yang mungkin. Okay, first kali nak beli kereta, always check poket. Okay, kalau poket korang cuma cukup untuk X50, go ahead, korang boleh ambil X50. Kalau kau rasa macam aku ada lebih duit lah, duit aku cukup lah untuk beli Honda, untuk sara dia punya maintenance, dia punya servis, ambil Honda. Yang pening-pening, kalau ada duit lebih, ambil Honda. Kalau duit cukup-cukup, ambil X50. Okay, tapi sebagai seorang yang dah pernah buat silap beli kereta, aku jual Mercedes aku tu, aku tutup hutang dia 40,000 aku top up 40,000 nak tutup hutang punya pasal. Apa yang aku boleh share lah, kalau korang ambil X50 Proton, sebuah brand yang kalau resale value dia tu tak berapa bagus, korang kena fikirkan masa korang nak exit nanti, masa korang nak jual kereta tu, korang kena accept lah, korang kena terima lah yang okay, duit aku cukup untuk ambil X50 sahaja, dan aku memang susah nak tukar kereta sebab nak jual pun tak ada value. Kalau korang boleh accept untuk pakai kereta tu at least 7 tahun, 8 tahun, then okay,